Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama saya Alisha Ulang binti Zanfa. Saya pelajar tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Kod sekolah CBA 0006. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang guru. Hobi saya membaca buku dan menonton televisyen. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah novel yang cukup menyentuh jiwa, ibarat embun pagi yang menyejukkan hati. Kisah yang bertajuk Doa untuk Ibunda. Novel ini merupakan hasil nukilan muda berbakat Hanes Hashim, diterbitkan oleh Sinergi Media di bawah siri Umi Idolaku. Harga buku ini juga amat berpatutan, hanya RM6.90. Murah tapi sangat bermakna. Novel Doa untuk Bunda mengisahkan tentang hubungan kasih sayang antara seorang anak dan ibunya yang sangat gigih dan tabah. Ia bukan sekadar kisah tentang keluarga, tetapi juga tentang impian, harapan dan pengorbanan yang tidak ternilai. Setiap helaian membawa kita menyelami perasaan halus seorang anak yang menyayangi bundanya. Bak kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih anak sepanjang galah. Antara watak utama ialah si anak, Hana, seorang gadis kecil yang bijak serta penyayang, serta bunda, seorang ibu yang penuh dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Bunda digambarkan sebagai wanita yang kuat semangat walaupun diuji dengan pelbagai dugaan. Watak-watak sampingan juga memainkan peranan penting dalam membentuk suasana dan emosi dalam cerita ini. Gaya penulisan Hanes Hashim sangat bersahaja tetapi menyentuh hati. Bahasa yang digunakan mudah difahami oleh pembaca muda, namun syarat dengan nilai-nilai moral dan emosi yang mendalam. Sesekali penulis menyelipkan elemen humor dan dialog yang membuatkan saya tersenyum sendiri ketika membaca. Bak kata pepatah, jika kata itu bening, ia menenangkan. Jika tulus, ia menyentuh hati. Begitulah indahnya gaya penulisan buku ini. Plotnya mengalir kemas dan tersusun, bermula dengan penggalan yang menyentuh hati, diikuti konflik yang mengunggah rasa simpati dan berkembang ke arah puncak. Cerita yang mendebarkan. Setiap bab membuatkan saya terus membaca tanpa henti. Latar tempatnya berada di rumah, sekolah dan kawasan kejiranan. Cukup dekat dengan dunia seharian kita. Latar masanya pula moden dan sesuai dengan kehidupan kini. Menjadikan cerita yang sangat relevan dan realiti pembaca muda zaman ini. Secara keseluruhan, saya amat menyukai buku ini. Ia mendidik kita tentang pentingnya menghargai ibu sejak kecil lagi. Saya suka bagaimana penulis menggambarkan kasih sayang itu tanpa perlu banyak kata. Namun, mungkin penulis ini boleh menambah elemen kejutan atau konflik yang lebih dramatik agar ceritanya lebih mendalam, memberi kesan jangka panjang kepada pembaca. Saya amat mengesyorkan buku ini untuk dibaca oleh semua rakan sebaya saya. Ia bukan sekadar hiburan tetapi satu cerminan nilai murni dalam kehidupan kita. Izinkan saya akhiri pembentangan ini dengan sebuah pantun. Bunga melati di dalam taman, harum wangi indah berseri. Ibu ibarat pelita kehidupan, sinarnya kekal sepanjang hari. Sekian saja bicara daripada saya. Terima kasih.